Inilah pertama kali ini ya para muslimin dan muslimat di negara ini merayakan hari raya dengan penuh duka cita lah, saya percaya. Dia jual belon saja, dia jual belon dekat depan Sogoh. Apa salah? Adakah dia jual dada? Adakah dia jual ganja? Dia hanya jual belon. Dalam bumi ini, warga asing nanti saya tunjuk bermaharaja gila di Kuala Lumpur, bertapak di sana bermaharaja gila. Ini ya, kita ada di Jalan Padang Belia. Dalam kaunter pun bukan orang Malaysia. Kaunter pun dia Bangla juga. Dia boleh kuasa ini bisnes, dia jual semua barang. Siapa bagi dia lesen? Mana pergi ni kita punya DBKL? Mana pergi immigration? Ini tengok. Kedai telefon bimbit oleh Bangla. Kedai tukar rambut Bangla. Kita tengok terang-terang. Dalam tu Bangla. Maka di kasus penjual balon yang dikasari oleh petugas Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur rupanya berbuntut panjang. Orang Melayu yang menjual balon disergap dan dianiaya petugas karena berdagang tanpa izin. Ia akhirnya harus dirawat di rumah sakit karena diduga mengalami patah tulang. Kasus ini membuat heboh Malaysia, apalagi hal semacam ini sudah sering terjadi. Orang Melayu sendiri sulit berdagang. Tapi, kaum pendatang seperti orang Bangladesh banyak yang leluasa berjualan, bahkan mempunyai toko. Persoalannya adalah, petugas yang mengasari orang Melayu itu pun sebetulnya orang Melayu palsu pula. Orang yang menjual izin dagang kepada orang Bangladesh pun sebetulnya orang Melayu pula. Jadi, hal ini sebenarnya ribut antara orang Melayu dengan orang Melayu. Jadi, isu Melayu dan non-Melayu sebetulnya tidak relevan. Tapi karena orang Malaysia selalu dirasuki oleh sentimen perkauman, maka masalah seperti itu selalu jadi persoalan yang panas. Yang mendatangkan orang Bangladesh ke Malaysia pun sebetulnya pejabat atau orang Melayu. Lagi pula, isu pendatang dan non-pendatang sebetulnya tidak relevan pula di Malaysia. Karena semua penduduk Malaysia, termasuk kaum Melayu palsu, sebenarnya juga pendatang. Kaum Melayu adalah pendatang, India pendatang, Cina juga pendatang. Bangladesh pun pendatang. Adapun orang asli di Semenanjung Malaya adalah suku-suku aborigin seperti orang Senoi, Jakun, dan orang Negrito. Merekalah penduduk asli Malaya. Adapun Melayu palsu di Malaysia sebetulnya kaum pendatang juga. Jadi, sesama kaum pendatang, orang Malaysia seharusnya tidak perlu ribut. Nah, berikut ini adalah hebohnya kasus penjual balon yang dianiaya oleh petugas ketertiban Kuala Lumpur. Inilah pertama kali ini ya para muslimin dan muslimat di negara ini merayakan hari raya dengan penuh duka cita lah, saya percaya. Kerana Dewan Balon Kuala Lumpur telah mula mengancam penjajah-penjajah. Sepatutnya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tapi sekarang dia jadi pula Dewan Balon Kuala Lumpur. Kerana kita tengok saudara kita daripada umat Islam, dia jual belon saja. Dia jual belon dekat depan Sogoh. Apa salah? Adakah dia jual dada? Adakah dia jual ganja? Dia hanya jual belon. Dalam bumi ini, warga asing nanti saya tunjuk bermaharaja gila di Kuala Lumpur, bertapak di sana bermaharaja gila, mencabar kredibiliti Dewan Balon Kuala Lumpur. Tapi Dewan Balon Kuala Lumpur buat tahu saja. Filem P. Ramlee cobaan, tengok Bangla pun cobaan, tengok Myanmar pun cobaan, tengok Pakistan dekat Jalan Ipoh pun cobaan. Tapi ini kita tengok, kita sekarang berada di Brickfields, Jalan Padang Belia. Kita tengok, dia ada minimarket, dia ada pasar borong, dia jual ikan, cashier pun depa juga. Tapi undang-undang mengatakan cashier kena jadi orang Malaysia. Ini orang Malaysia, dia nak jual hari raya, dia nak cari makan. Dia jual belon, dia hantam, dia bergelut, dia pukul, dia tumbuk. Ada orang nak lerai pun tak boleh. Dia satu orang saya nampak, abang, janganlah bang. Dia tak ada peduli apa. Dia masih dia nak bergelut, dia nak pukul apa ni? Dia pakai uniform jadi gangster kah? Janganlah, nanti mati. Nanti mati, dia kata, jangan, nanti dia mati. Mati macam mana bang? Dia cakap, tapi dia tak mau dengar, semua masuk. Kalau berani, kalau you nak Dewan Balon Kuala Lumpur nak berani, pergi Jalan Ipoh. Ataupun masuk Petaling Street,
Myanmar, dia gangster sana. Kenapa you tak berani? Pergi tunjukkan keberanian kamu kepada warga asing yang bermaharaja gila. Ini pula ada kedai telefon. Bangla buka kedai telefon, saya tunjuk. Bangla buka kedai runcit, minimarket, semua dia buka, sampai restoran dia buka. Pakai nama saja Alibaba, tidak tahulah. Tapi mana perginya undang-undang kita? Masa itu undang-undang tidak dikuatkuasakan. Semua diam acah-acah saja. Ini saya kata sebagai aktivis, saya betul-betul marah lah. Tahun inilah hari raya umat Islam menghadapi hari raya yang betul-betul duka cita di Kuala Lumpur. Itulah buntut dari insiden penjual balon yang dikasari oleh petugas. Selanjutnya marilah kita simak banyaknya toko atau kedai yang dikuasai oleh kaum pendatang, termasuk orang Bangladesh. Mereka umumnya meminjam izin dagang dari orang Melayu juga. Ini ya, kita ada di Jalan Padang Belia. Mana pergi ni Dewan Balon Kuala Lumpur? Mana pergi ni penguat kuasa? Ini kita terang-terang tengok. Ini kedai Bangla. Dia kedai Bangla. Tengok dalam kaunter. Dalam kaunter pun bukan orang Malaysia. Kaunter pun dia Bangla juga. Dia boleh kuasa ini bisnes, dia jual semua barang. Siapa bagi dia lesen? Mana pergi ni kita punya DBKL? Mana pergi immigration? Mana pergi custom? Saya tengok beras ada banyak kampik sana. Adakah dia ada lesen untuk ni? Kena mereka kena periksa. Ini semua kedai Bangla dia kontrol. Kita pergi depan lagi ya. Dalam tengok berapa ramai orang dia orang. Ini tengok. Kedai telefon bimbit oleh Bangla. Kedai tukar rambut Bangla. Kita tengok terang-terang. Dalam tu Bangla. Maka di Kuala Lumpur, kenapa you nak cabar orang Malaysia? Orang Malaysia nak jual belon dekat Sogo, you pergi Tagang Tunku Abdul Rahman, you pergi cabar. Saya mau penguat kuasa, menteri lah, saya kata menteri lah. Menteri yang jadi jangan double standard. Orang Malaysia jangan bully lah. Ini mereka bermaharaja lah, terang-terang. Mereka bermaharaja lah, kedai gunting rambut buka, kedai telefon dia buka. Dia boleh buka kah? Macam mana dia dapat lesen? Kalau dia pakai Alibaba pun, yang siapa duduk sana? Takkan dia tahu? Kita orang biasa pun tahu. Takkan dia tak tahu? Okey, kita pegang depan lagi. Ada restoran. Ini tengok. Ini satu restoran. Dia pakai satu nama orang India. Saja wayang lah. Ini restoran. Dia macam-macam saya percaya maksiat berlaku di sini. Saya percaya bahawa penukaran pasport, sindiket, semua ada di sini. Ini Padang Belia kita tengok. Dia ada kedai. Dalam tengok, cashier dia Bangla. Mana pergi cashier Melayu? Mana pergi cashier orang Malaysia? Terang-terang. Saya mau immigration bertindak. Kita mau DBKL bertindak. Bertindak. Ini orang Malaysia jual belon, jual kuih, jual apa nasi lemak, you tangkap. Lagi nak lawan, lagi nak tunjuk baik boxing pula. Ini nampak. Ini terang-terang. Setiap hari saya ingat 20 kali DBKL berlalu di sini. Jual beras. Buah-buahan semua dia jual. Semua tengok. Beras. Macam mana dia jual? Semua ada. Tengok suka satu persatu dia hilangkan diri. Ini Jalan Padang Belia, Brickfields. Ini kedai dia, restoran. Ini sudah lama dia bermaharaja gila di sini. Ini kawasan Bandar Kuala Lumpur ke? Bandaraya Kuala Lumpur. Dewan Balon Kuala Lumpur. Ya? Ini kedai ya. Kedai hardware. Kedai hardware begitu besar. Siapa yang akan menjalankan perniagaan? Bangla juga menjalankan perniagaan di sini. Immigration dia tahu, saya percaya mereka kosong. Immigration tahu, semua tahu. Ini dia jual. Sampai hardware dia buka. Dia mencabar orang Malaysia. Kedai hardware boleh buka? Dia buka hardware. Kedai hardware dia buka. Kita pergi ya. Okey, kita pergi depan lagi ya. Dan orang. Dia sudah tahunya. Dia orang sudah tahu, dia orang sudah menghilangkan diri. Tengok. Kita pergi. Ini pula kita tengok terang-terang menunjukkan selepas depan Mamak Cafe. Ini pula kedai yang dijalankan perniagaan oleh Bangladesh. Tukang rambut pun Bangladesh. Tengok ada Bangladesh. Macam mana mereka duduk Malaysia? Dia bawa barang dari China, dia mencabar kita, dia jual dengan dia suka hati. KPDN kena turun.
Immigration kena turun. KPDN kena masuk kedai-kedai macam ni tengok harga. Dia belum letakkan mana-mana paparan harga benda-benda. Kita minta satu kabel dia jual sampai RM80. Di mana benda itu daripada China kita tahu. KPDN saya minta, KPDN Kuala Lumpur, pengarah dia saya akan jumpa selepas raya. Saya mau dia jumpa. Dan saya juga akan jumpa dengan Tuan Wan Sophie, pengarah Immigration Kuala Lumpur, mengenai isu yang kita akan tampilkan. Kedai-kedai ini dijalankan perniagaan oleh Bangladesh. Siapa belakang di mana? Di belakang mereka tabir siapa yang mengadakan. Mereka action sangat tahu. Dia mencabar, dia action apa lu boleh bikin. Sekarang kita nak tunjuk apa kita buat. Orang Melayu nak cari makan tak boleh. Orang Malaysia nak cari makan tak boleh. Saya tak nampak DBKL turun sini, pengaut kuasa turun sini. Ini tengok depan-depan terang-terang. Dia buka kedai. Kedai gunting rambut, kedai runcit, kedai telefon, semua dia buka. Hardware dia buka. Itulah sejumlah toko atau kedai yang dikelola oleh orang Bangla di Kuala Lumpur. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.